Assalamualaikum. Boom. Hari ni saya tak nak buat konten makan. Hari ni saya nak buat konten, saya nak bagi hadiah kepada isteri saya, tanda menghargai isteri saya. Contoh, dia bukan apa. Bulan lepas, jam yang dia pakai tu anak murid dia dah rosakkan. Jadi dia macam stres lah. Jam tu saya yang bagi. Walaupun jam tu tak bermahal, tapi dia menghargai apa yang saya bagi. Dan 2 minggu lepas dia kata dia nak beli jam. So dia tengok. Saya pun transfer dekat dia berapa amount. Tu dia kata, why transfer ni? Tak apalah, saya belilah jam. Dan bila barang tu sampai, dia order warna lain, yang lain nak sampai. Lagilah member stres kan. Dan minggu lepas pula anak-anak demam. Minggu ni pun ada lagi yang masih demam, berlarutan. So mungkin dia agak penat kat situ. Dengan jam dia lagi rosak. Jam yang dia order lain, dapat lain. So hari ni saya akan belikan awak hadiah. Okay, jom kita layan. Okey, saya dah selesai. Ada beberapa tugas dekat MBMB, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Tu nampak depan tu MBO. Sebelah tu Ion Mall. Melaka ni best. Sini apa ni, MBMB. Sana MBO. Nak tengok wayang boleh, nak beli barang dapur, family store dia. Depan tu je Ion Mall. Kita park kat situ sekejap. Kita pergi Ion Mall. Kita cari hadiah. Hadiah apa? Jom kita layan. Tu Ion Mall, nampak? Jalan sikit lah. Aduh, jalan pemalas. Awal pula kau. Dah sampai ke Ion. Selalunya dia pakai jam. Yang mula tu saya beli yang C. Kemudian dia beli yang B. Yang B tu yang warna dia sampai lain. Tapi hari ni saya tak nak yang C, saya tak nak yang B. Nak yang macam mana? Jom pergi kedai dia. Tak bagus lah kak Bagi orang ke apa? Bagi anak? Saya dah settle bil saya. Akak ni tengah pack saya punya. Datang ke Ion boleh jumpa akak ni. Dia memang kaki racun ni. Dia promote baik-baiknya. Nak beli satu sampai beli dua lah. Okay. Dah siap lah. Macam main-main dah balut. Dah tahu siap ya. Okay guys, saya dah pun beli jam untuk isteri saya. Saya harap-harap dia suka lah. Ni kertas ni lah. Tadi ada showroom apa Ford Tractor. Biasa lah, dia orang racun lah. Tapi terracun juga sikit-sikit. Tengok lah macam mana. Boleh je nak ambil, tapi semak pula kat rumah. Tak apa lah, kita biar bersederhana lah. Kita fikirkan macam mana tak, insyaAllah. Hadiah ni dia bukan berapa nilai tau sebenarnya. Sebenarnya isteri ni atau wanita, dia sukakan penghargaan. Dia rasa dihargai walaupun hadiah tu kecil ataupun murah. Contoh macam tu lah. Alright, jom kita tengok apa reaction dia. Layan. Pantai Puteri. Tengok jam awak. Asal? Okey. Okey tak okey? Okey. 31 minit. Ni yang anak murid tu yang rosakkan. Habis tak apa ni?
Hari tu kan dah beli, abang dah bagi duit kan? Dah. Lepas tu mana jam tu? Jam tu warna lain. Order warna lain? Sampai warna lain. Pakar darah. Masa jampi je ni. Cuba buka. Macam buka nanti. Okey lah, si saya dapat jam sian dia. Alamak. Abang lapar. Ambil tu. Ambil bekat dengan ambil beg abang buat sini. Abang naik. Beg abang. Tu bawah. Beg abang dekat bawah tu. Ni bawah ni. Ambil beg abang buat naik. Ayah. Malu. Ayah. Jangan nangis ni drama Hindustan. Alah. Kenapa ni tak cakap? Saya in character daripada pagi tadi. Oh ya ke? Apa tu? Mana yang tahu? Tak ada. Pakai balik jam ni kan. Okay. Tu. Buka lah. Kamu ni tak ayah. Awak lah isteri saya. Kan saya bagi isteri kedua kan. Awak marah pula. Aduh. Wai. Sebab hari tu kan Mak kata pun nak beli jam untuk abang. Oh, jam. Tak apa lah. Setahun lebih lagi dapat lah. Sehari RM1 dah ada 300. Lagi 300 lebih lagi. 2 tahun kan. Ayah. Sketches. Ayah. Oh, comel. Masalahnya huruf dia. Warna pink. Anak. Ayah, thank you. Suka tak? Sukalah. Saya memang daripada hari tu dah. Sebab bila barang sampai, order lain, saya dah bagi duit tu berapa ratus lah tu. Duit jam. Lepas tu saya dah macam fed up lah. Alamak, dia tak pakai jam ni. So saya pun macam tak apa lah. Minggu lepas anak saya demam berturut-turut. Hari ni pun atau semalam pun demam. Jadi lepas tu saya balik daripada kebun tu, saya tengok dia boleh masakkan lauk favourite saya. Cakap, wah bagusnya cakap ni. Lepas tu saya pula nak pergi keluar lah kejap kan. Saya belikan benda ni. Okay lah. Air tu walaupun tak mahal, tapi saya rasa isteri saya menghargai saya. Korang macam mana korang hargai isteri korang? Okay, jangan lupa like, share dan subscribe saya punya YouTube channel. Bagi cara kita, support peniaga kita. Assalamualaikum.